Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada anda yang dapatkan video untuk kita sama-sama belajar dan kita sama-sama fahami dan sama-sama kita nak tahu macam mana untuk kita bacakan huruf-huruf muqatta'ah. InsyaAllah kita nak mula dah. Alif Lam Mim Yasin. Ha, agak-agak apa dia namanya tu? Okey, nama tu yang tadi Ustaz baca tu kita biasa baca kan? Itu ialah namanya termasuk dalam hukum huruf-huruf muqatta'ah. Mungkin anda first time dengar ataupun mungkin anda pernah dengar sebelum ni. Jadi jom kita sama-sama dalami dan sama-sama kita hayati untuk kita nak faham macam mana kita bacakan dengan sebenar dan juga kita nak tahu dari segi ilmunya macam mana kita nak baca dan kita nak faham dia. Huruf muqatta'ah ni maksudnya ialah huruf yang terpotong-potong, dan juga huruf yang terputus lah, dan juga huruf yang terputus ini, um, orang kata apa, dia cara bacaannya dia bukanlah diikuti dengan cara bacaan melalui tanda baris, iaitu baris atas, bawah, depan ataupun tanwin dan sebagainya macam huruf lain kan. Kalau kita tengok hamzah baris atas a, kan, ba di bawah b, ba di depan bu. Dia bukan macam tu. Dia dibacakan dengan nama huruf itu sendiri. Macam tadi kan kita sama-sama dah bacakan, iaitu alif lam. Nampak? Alif bukan a, bukan lama, bukan alama, kan? Right? Okay, jom kita sama-sama tengok lagi. Dalam huruf muqatta'ah ni, dia ada terbahagi kepada dua bahagian harakat. Okay? Kita tengok sama-sama. Ustaz share. Okay, saya boleh tengok. Okey, sahabat-sahabat. Dekat belakang Ustaz ni, Ustaz dah sediakan untuk ibu panduan bagi tajwid yang Ustaz dah bagi. Percuma untuk anda 30 penata awal. Okey, dekat sini kita tengok sama-sama nama huruf dan sebagainya lah. Ustaz dah share. Dan juga dekat bawah ni, ialah ada konsepnya. Okey, konsep dia kata apa dekat sini? Huruf-huruf muqatta'ah adalah huruf-huruf yang terdapat di awal 29 buah surah. Fawatihul surah. Fawatihul aswar maksudnya. Daripada awal 29 buah surah. Okay, nanti di hujung-hujung kita akan tunjukkan salah satu surah tu. Untuk rujukan anda. Okey, di dalam Al-Quran yang terdiri daripada 14 huruf hijaiyah saja yang terpilih dalam um, dalam bab huruf hijaiyah ini. Okey? Jom kita tengok sama-sama. Kita tengok satu-satu apa 14 huruf yang terpilih itu. Alright. Dekat sini juga Ustaz dah sediakan. Ustaz dah uh, letakkan siap-siap. Dah asingkan dah siap-siap. Tak perlu kita nak tengok daripada 20, 28, 29 huruf hijaiyah. Tak perlu. Okey. Iaitu huruf yang pertama ialah huruf ha. Huruf ha. Huruf ha buka kan. Atau ha pedas. Kemudian kita ada huruf ya. Kita ada huruf ta. Kita ada huruf ha bulat. Kita ada huruf ra. Kemudian kita ada huruf nun, kita ada huruf qaf. Kat atas tu ada 7 semua sekali. Eh, Sama lagi. Kita ada huruf sad, huruf ain, huruf sin, huruf lam, huruf kaf, huruf mim, huruf alif. Okey. Baik. Ini ialah 14 huruf 14 huruf tersebut dan diasingkan ataupun dipecahkan kepada dua harakat kan tadi, dua jenis harakat. Iaitu yang pertama 2 harakat dan golongan yang kedua ialah 6 harakat. Okey, kat sini Ustaz dia juga ada dah sertakan. Sahabat-sahabat boleh tengok. Ustaz zoom sikit lah. Bagi jelas sikit pemandangan kita. Okey, untuk kelompok yang pertama iaitu dibacakan dengan kadar 2 harakat ialah huruf ra, ha, ta, ya, ha. Hmm? Ataupun kalau kita nak mudah faham, kita baca hayya, tahara. Okey? Hayya, tahara. 5 huruf untuk dibacakan dengan kadar 2 harakat. Okey, itu kelompok pertama. Seterusnya kita tengok kelompok yang kedua pula. Ya, kelompok kedua ini dibacakan dengan kadar, ya betul, 6 harakat. Terbaik sahabat-sahabat yang dah biasa kan. Tapi sekarang nak ulang kaji balik semula. Okey, kita tengok dekat sini ada berapa huruf? Dia ada lebih kurang huruf mim, huruf kaf, huruf lam, huruf sin, huruf ain, huruf sad, huruf qaf,
huruf nun. Jadi kat situ ada lebih kurang 8 huruf yang berbaki daripada tadi kita dah tengok. Ataupun kalau macam kita nak tahu apa dia punya akronim dia, sanaqasu alakum. Sanaqasu alakum. Sanaqasu alakum. Kaf mim. Cukuplah tu 8 kan? Hayya tahara dan sanaqasu alakum. Senang nak ingat. Okey. Baik, tu selesai yang pertama. Okey. Ustaz, kita nak tengok balik semula. Recap harakat pertama iaitu yang dua harakat hayya tahara, eh. Kemudian kelompok kedua, kelompok enam harakat sanaqasu alakum. Okey, dapat? Anda boleh juga ulang-ulang banyak kali untuk anda sampai hafal sendiri. Tak susah pun. InsyaAllah sekian dalam minit dah dapat. Okey? Okey.